Hai Ina, nak tumpang ke? Kenapa Zek Mu Tak habis nak kacau aku. Abang bukan nak kacau Rina, tapi bila abang tak jumpa Rina sehari, hati abang ni rasa kosong, gelap. Mu apa balik-balik lah. Kalau kamu kecil, hak besar ni ada. Kenapa Zek Mu? Rina, duk ni ke nak sayang aku? Aku kerja lama dah. Serabut lah. Kemong lah. Rina. Tak kena. Itulah. Siapa suruh lawang? Sedap ni. Rina. Hei, awak tu perempuan. Lain kali cari abang yang perkasa macam ni. Allah. Oh, cik. Bandu ha. Itu buat apa? Serabutlah aku mu ni. Mu pergi? Badan je besar. Lembek. Aduh. Tambah lagi ke? Mati dulu lah. Mungok. Tak habis-habis ni Samsung. Mu tunggu. Lembek. Dah tu belakang. Ni, Rina. Nah. Okey. Okey je. Terima kasih. Kalau dah mahir jadi, duk tahulah benda jadi ke saya. Tak apa Rina. Kebetulan je tadi lalu. Jom, kita balik. Okey ni. Sudah dah Aku bisa jembuk. Ayo lah. Baik. Assalamualaikum Abang Mang. Waalaikumsalam bang. Mana? Banyak hari ni. Bolehlah Abang Mang. Tu. Kayak digi kat bu. Molek kok. Aku pun nak jumpa dia kok ni. Molek. Ya. Ayah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum guys. Pak Man. Marilah sini dulu. Mari. Jap. Waalaikumsalam Pak Man. Lewat mu balik hari ni. Oh, jauh sikit hari ni. Nak cari rezeki lebih. Mama faham. Air sekarang tak tentu Abang. Ikan tak tahu tak ada mana. Itulah kan. Pak Mama tengok mu kerja lebih. Dok macam harga anak muda sekarang ni. Tak ada lah Pak Mang. Itulah kan. Rezeki Allah ni ada mana-mana. Ada-ada kita boleh banyak. Ada-ada kita boleh sikit. Gitulah. Nunggu kehidupan kita ni. Betul Pak Man. Ni tentang peristiwa malang tu. Oh, semalam tu Rina tu. Rina kabodoh ke Pak Mang apa awak berlaku. Terima kasihlah Pak Mang nak cakap. Ada apalah. Kebetulan lalu je tu. Abang, ambil lah ikan tu. Tu suruh orang nak dah je. Dok ni kabodoh ke buang tadi, suruh hantar rumah lalu. Simpan molek. Abang. Rina. Abang sabar lama dah ke? Baru je siapa. Dari tadi Rina tunggu abang sini. Tapi tak apalah. Asalkan abang balik sini pun okey dah. Gitulah tuah gua anak ayah ni. Macam tak nampak ya aku duduk sini hari tadi ya. Ayah buat benda sini. Enggak ada benda pun.
Ni duk kira pasir, duk putih-putih pasir. Oh, ayo. Ni nak gurau je. Tak payah ngacu. Kai. Bawa ni. Sina ni jalan-jalan. Serabut perut aku tengok dari tadi dia tunggu mu. Tapi ingat tu. Belum garik kena balik ya. Ya, ya. Ya tu. Dia nanti ambil ikan tu. Tak apa lagi lah. Tapi, ayo tahu juga. Sekejap pergi tembok sekejap nanti dia kerja lah. Boh dah tengok ke saya tengah jalan ni? Boh rasa cemburu ke? Ha? Kalau saya lah, saya gedak Allah. Sakit ke? Dah mana mu? Kamu nak kerja? Saya tak apa. Kau saya hok boh kan? Tapi kalau macam boh bagi, saya pergi je. Sambut kerja lagi. Sambut kamu lagi. Akhir sekali, Paman nak ucapkan supaya kamu semua bersatu hati dan jangan bergaduh antara satu sama lain. Ingat tu, jaga bangsa dan agama kita. Faham? Assalamualaikum. Sebentar Pak Man. Ada apa, Cik? Saya ada hajat. Apa ajak kamu tu? Ejekan kami menandingi antara satu sama lain untuk mengetahui siapa yang lebih handal dan kuat. Tak ada guna, Cik. Kalau kita nak tahu siapa yang pandai, siapa yang tak pandai, siapa yang gagah dan siapa tak gagah, kita kasih sama kita. Tapi Pak Man, kalau kita tidak mengetahui siapa yang lebih kuat dan handal, siapa yang boleh kami harapkan untuk mengetuai kami? Betul. Dah kamu. Apa yang betulnya? Saya dengar tanda. Pergi cepat. Hei, macam-macam budak ni. Tapi sampai bila Pak Man? Kami semua dah tahu yang Pak Man tak akan lama dah hidup. Betul! Lucu! Budak ni, betul. Aku campak kamu budak ni. Hei. Kalau itu kehendak kamu, aku izinkan. Tapi ingat, jangan sampai membunuh antara satu sama lain. Cek. Kai. Silakan. Jadi, Pak ni nak mundak ni. Memang tak lawan dengan. Dah lama aku tunggu saat ni, Kai. Hari ni, mu akan tahu siapa sebenarnya aku selepas aku kalah kamu. Baik.
Sudah! Aku kata sudah! Kau pergi balik. Kai, kau tak apa-apa? Tak mai. Apa? Abang. Ina duk sedar hati lah. Apa yang mengusik rasa jiwa Rina tu? Abang seumur balik lewat. Kadang abang pergi belayar sampai jauh tengah laut tu. Walau angin ribut sekalipun, abang kerah juga. Abang bukan sengaja begitu, Rina. Abang peluang cari rezeki. Itu kan amanah seorang lelaki. Tapi, amanah abang kot untuk ada kat sisi Rina. Rina tak sanggup dah nak kehilangan. Cukup lah sekali pisahkan nyawa ibu dari Rina. Abang mengerti. Abang mengerti. Abang janji akan balik, Kang. Bagai air mencari jalan. Meski dihalang batu, meski dialirkan jauh, akhirnya dia pulang juga ke muara. Dan muara abang adalah engkau, Rina. Abang, Rina betul-betul sedar hati kan? Abang jaga diri molek Rina, abang keluar ni kita rezeki. InsyaAllah Tuhan tolong abang. Ni kain Rina, hot Rina bagi ke abang ni, abang bagi semula, nanti abang ambil balik. Kai! Ya Allah, tunggu belakang dah. Biar. Bang, jaga time molek Jadi memang dia siap. Aku jaga ya. Dia bukan budak kecil. Tolong! Abang! Umi! Rina! Mana? Pok! Kai, Pok! Mana? Ya, hanyut! Hanyut mana? Hanyut tengah laut, Pok! Kita royak ke kampung lah. Pok minta tolong sangat, Pok! InsyaAllah. Kena royak. Allah. Lah, kampung korang dah. Ada orang royak orang hanyut. Abang! Umi! Rina! Ya. Kai, Rina! Kai! Apa Kai? Awak aku pergi laut. Kena tepuk di hombok. Pecah, Bu. Allah, aku selamat. Tapi Kai aku tak tahu mana. Dia hanyut tengah batu. Balik ke dinding sini. Kita pergi kabur kayu. Mari. Buat sini tau. Okey, cepat. Tengok sini. Okey, weh. Jom. TikTok tadi kerja. Sekejap. Mana Dina? Dia masih teringat dekat Kai kot. Di hujung pantai aku berdiri, menatap hari yang pergi. Langit senja memeluk sepi. Namamu masih ku nanti. Langkah waktu tak pernah henti. Aku tetap di sini
bukan kerana pasti, cuma hati enggan arti. Jika angin menyebut namamu, aku diam, aku tahu rindu ini bukan keluhan, hanya doa yang ku sematkan. Ini penantian yang panjang, tanpa janji, tanpa kepastian. Aku titip doa di hamparan untuk kau yang di kejauhan. Ini penantian yang sunyi, namun cinta tak pernah mati. Selagi nafas masih di sini, aku menunggu dengan hati. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Kau selamatkanlah abang kau yang ditimpa bencana di tengah laut, ya Allah. Semoga dia pulang dengan selamat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Daun yang dulunya hijau, kini sudah matang dan usang warnanya. Gugur satu demi satu. Tiada lagi suara pucuk rayu. Tiada lagi derai tawa yang menyulit jiwa. Aku tunggu di muara yang sunyi. Berdoa angin membawa kabar berita, agar langkahmu dihilir dipermudahkan yang esa. Agar kau pulang ke dakapan yang sudi, ke muara yang menanti. Rina! 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 Kai dah balik! Cepat! Hai! Okey, tunggu sekejap, saya panggil orang atas, ya. Rina! Kai! Astaga! Kai! Akhirnya mau selamat, Kai! Aku ni, Kai! Abang, Abang, Rina, abang mau pulang. akhirnya I pulang juga ke muara. Abang jom balik. Cepat. Pergi ke ayah, abang ke ayah. Cepat. Kita balik. Makan nasi lemak. Aku duduk nasi lemak ni. Ujung pantai aku berdiri, menatap hari yang pergi. Langit senja memeluk sepi.